Loan ni bukan KJL masalah. Loan ni rakyat masalah. Salah rakyat. Salah rakyat. Bukan salah KJL. Bukan. Sebab Okey, hak naik loan ni minyak ke apa? Bisi. Okey, minyak DC naik loan ni dah. Betul. Rakyat hak guna 4x4 kena buh minyak ke apa? Bisi. Buh minyak DC. Boleh bubuh petrol. Oh. Boleh bubuh petrol. Oh, lagu tu. Tidak lagu tu memang boleh. Golek dia boleh. Saya pernah hari tu cerita bos dia hari tu saya bubuh petrol. Lepas tu? Tak ada masalah. Boleh Habis 50 riyal je bayar pom. 50 riyal habis. Lepas tu kalau kita bubuh DC, nak penuh taki 500 riyal. Bubuh petrol ada madani tu, bubuh di kereta 4x4. Lepas tu penuh mungkin penuh dalam 100 riyal penuh. Deh, tu bik pula 50 riyal untuk wiko pom. Besar masalah. Tu je. Tu je. Jimat lah. Bukan setakat jimat lah. Kita kena menyahut seruai kerajaan. Jangan salahkan orang. Minyak naik salahkan kerajaan. Gotu naik salahkan. Jangan. Jadi kesimpulan lo ni bukan salah kerajaan. Daripada DC tukar kepada petrol. Selesai masalah. Budi Madani ada. Tak kira kereta ke apa-apa. Tak ada masalah.